Kereta ni cuma alat, bukan darjat. Naik kancil ke, naik kereta mewah ke, bila lampu merah, dua-dua kena berhenti juga. Jangan mendabik dada mentang-mentang kereta bawa kedai. Besi ni sekejap je kilatnya. Esok lusa berkarat, masa tu baru tahu langit tinggi rendah. Kenal beza kehendak dengan keperluan. Kalau gaji cukup makan, jangan gatal tangan sign hutang 9 tahun semata-mata nak bergaya. Biar kereta buruk, asalkan geran dah di tangan. Daripada kereta nampak gah, tapi tiap-tiap bulan pening kepala dikejar bank. Tak payah belagak potong orang sana sini. Laju mana pun kamu pecut, akhirnya kita semua parking di liang lahat juga. Ingat, kereta baru ni seronok sebulan 2 je. Lepas tu dia jadi beban. Jangan sampai biar anak bini ikat perut sebab nak belok besi. Fungsi kereta ni nak elak hujan panas je. Kalau aircon sejuk tapi hati panas sebab hutang keliling pinggang, tak guna juga. Bawa lah kereta tu ke tempat baik. Tayar tu biar bergolek ke masjid. Itulah satu-satunya mileage yang dikira di sana nanti. Okeylah, pakcik nak pergi pasar dulu ya. Makcik suruh beli ikan. Assalamualaikum.